kita sebut pun kita tahu negara kita penuh dengan rasuah. Kalau tidak ada isu rasuah, mungkin Jeffrey bukan ahli parlimen, saya pun bukan ahli parlimen. Kalau bukan kerana rasuah, Rafizi orang tak kenal. Ini adalah kerana peranan kita sebagai aktivis masyarakat di negara yang penuh rasuah ini. Satu saja, kita dedahkan rasuah. Orang sentiasa sebut dulu, apa pembangkang boleh buat? Sekolah perlu dana, kita tak boleh, tak ada duit. Tempel, tokong perlukan dana, kita tak boleh derma. Apa peranan sebagai pembangkang, sebagai masyarakat aktivis masyarakat adalah kita dedahkan rasuah. 各位同胞，今天晚上我们谈吹箫人和贪污。如果一些年纪比较大的，我们记得我们小时候学校给我们哨子，为什么呢？他说有看到有犯罪的事情，你们要吹这个哨子。这个我们从小有这样教我们，现在的小孩子没有这个东西了，所以他们不知道吹箫人是什么。但是马来西亚的情况很奇怪，你看到贼偷东西，拿起那个哨子来吹，吹的时候贼赶快跑了，警察跟着来，他问你发生什么事，你说有人偷东西，警察抓你进去 lock up 吃咖喱饭。这个就是马来西亚。Di Malaysia ini whistleblower, orang yang buat bagi warning, bagi mengejutkan bahawa ada jenayah berlaku, biasanya orang itu kena tangkap. Inilah Malaysia. Dan itulah sebab kita sering kena tangkap, sering dibawa ke mahkamah. Rakyat sedar ada perlunya kita memberi kekuatan kepada satu kuasa yang boleh lakukan check and balance. Itulah sebab kita lihat kemunculan satu kuasa politik baru di Malaysia ini yang telah dapat kita kumpulkan parti yang berbagai ideologi, parti yang mempunyai latar belakang yang berbeza, tapi kita boleh bersatu atas kita mainkan peranan untuk pastikan negara kita bersih dari rasuah. Saya nak bawa beberapa kes. Baru saya sampai saja, saya pun dimaklum oleh kawan-kawan dalam TV malam ini. Sekali lagi nama saya disebut. Adalah dulu mereka sebut Selangor tidak pandai, Pakatan tidak pandai mengurus, itulah sebab tak ada air. Tapi Tuhan Allah bagi hujan setiap hari, so isu Selangor tak ada air dah tak ada lah. Sekarang mereka terpaksa cari isu baru. Isu yang saya nak bawa, dan baru-baru saja minggu yang lalu kita ada beberapa ahli parlimen berada di Singapura. Kita dapat taklimat dari peguam dari Perancis. Ini ada berkaitan dengan perkembangan kes Scorpio atau kapal selam yang kita beli. Saya nak jelaskan sedikit. Apa yang kita lakukan ialah kita sedar dalam pemberian kapal selam ini ada penyelewengan. Kenapa ada penyelewengan? Kerana dalam kes biasa dan kelazimannya, bila kita beli sesuatu senjata, kita beri terus dari kerajaan. Kerajaan beli dari syarikat pembekal. Tapi dalam kes submarine ini beza. Kita gunakan satu syarikat konsultan
Syarikat konsultan itu memberi rekomendasi kepada kerajaan untuk beli Scorpion adalah paling sesuai untuk Malaysia. Jadi kita beli dari Perancis atas banyak pilihan yang berbeza. Dari yang pembekal ada Rusia, ada Amerika Syarikat, ada Belanda, ada Norway. Akhirnya kita pilih Perancis. Kenapa kita pilih Perancis? Kerana konsultannya, Razak Baginda, yang memilih sebuah syarikat Perimika, memberi maklumat kepada kerajaan pilihan yang paling baik. Jadi kita menggunakan 1.4 bilion euro, kalau kita kena times 5, untuk beli 2 buah kapal selam ini. 这几天经常这个媒体里面不断的攻击我，说我们呢撒谎，法国根本没有审判，我们的买潜水艇没有贪污各位，买潜水艇没有贪污，那个蒙古女郎怎么样死我也是不知道。但是追根究底，我们买了2艘潜水艇，这2艘潜水艇是我们从法国买的。我们的一个非政府组织把所有的资料带到法国去投诉，法国的法庭的制度呢，他们的调查是法庭来调查，法庭指示警察来调查，所以法庭收到这个投诉之后，马上开发来调查。但是不同于我们马来西亚，我们怎么样去报案？不要讲贪污了，你的家里给人家破门了，就不见了 computer， 你去报案了，警察都懒得调查。我们现在呢，大件的贪污案报到警察去，搬到反贪污局去，但是没有行动。但是不同的，到了法国可以马上采取行动，这个就是不同。但是他们法国的这个法庭的制度跟马来西亚的法庭的制度不同，法国的审判是完全调查之后才开始审判，这个是他们的制度。Perbezaan di antara sistem kehakiman Perancis dan Malaysia ada beza. Bila kita buat aduan bahawa kita syaki pembelian submarine ini ada komisen. Komisen ini adalah merupakan 100 juta ringgit Malaysia. 100 juta bayar kepada siapa? Bayar kepada Perimika. Atas kerja apa? Mereka kata buat koordinasi. Dalam 4 tahun ini setiap sesi parlimen saya bahas. Saya ingin tahu apa peranan Perimika ini. Perimika dikatakan mereka buat koordinasi, buat mentempatkan hotel untuk anak-anak kapal submarine ini pergi ke Perancis buat latihan. Adakah ini memerlukan 100 juta? Terlalu besar. Itulah sebab kita adu. Satu NGO telah kumpulkan semua maklumat, buat aduan kepada Mahkamah Perancis. Mahkamah Perancis ini bezanya dengan Malaysia, mereka ambil serius. Sungguh pun kes ini jauh, dia tidak berkait dengan negaranya. Perancis untung. Kalau ada rasuah pun, Perancis jual kapal selam kepada Malaysia. Yang rasuah adalah pegawai kita. Tapi hakim Perancis serius. Mereka arahkan polis serta-merta ambil file, masuk ke DCN, itu syarikat pembekal submarine, untuk kumpulkan, rampas semua file yang mengenai Malaysia ini. Dan hakim mula siasat. Mereka ambil 2 tahun untuk siasat, dan sehingga sekarang mereka berterusan dengan siasatan.
kita tidak pernah sebut perbicaraan. Perbicaraan itu adalah final stage. Bagi dalam sistem kehakimannya, perbicaraan itu adalah final stage. Bila hakim sudah kena pasti siapa yang salah, baru ada perbicaraan. Tapi apa yang mereka adakan adalah inquisitor hearing, pendengaran. Hearing itu adalah satu siasatan yang mereka cuba dapat datang. Takat ini hakim sudah kena pasti beberapa individu, termasuk Perdana Menteri kita dan seorang lagi pegawainya, penasihatnya Razak Bagita, dan salah seorang bekas pengarah pengarah Perimika, iaitu Jasbir Singh. Dia juga sudah disenaraikan untuk disapina. Jadi kes ini memang berjalan. Tapi saya berkali-kali tegaskan dalam parlimen atau di media, kita tidak pernah sebut di Mahkamah Perancis perbicaraan sedang berlaku. Perbicaraan berlaku bila hakim putuskan Najib bersalah dan perbicaraan akan berlaku, dan Perdana Menteri kita ada kemungkinan akan dibawa ke Mahkamah Perancis untuk dibicarakan. Tapi itu final stage, belum sampai lagi. Tapi saya bagi warning, janganlah kita tunggu sampai hari itu, kerana rakyat bukan lagi bodoh. Kita boleh menilaikan dengan fakta. 各位同胞，我们看到的法国的制度，这个法庭的制度跟马来西亚的不同。法国的制度，如果你要知道他们是怎么样调查的，大家如果有看电视剧《包青天》就知道了。包青天怎么样调查案？英国的马来西亚是走英国的法律制度，英国的法官坐在高高在上。 两边讨论，你们两边辩论，他做最后的决定，谁对谁错，然后判案。但是包青天不是这样审案的，包青天要面对那个杀人犯，他叫他过来问话，他亲自问话，他也要问证人，他也召集证人来问话，问到最后的时候，他讲 OK。 我已经知道谁错了，来人啦，把那个某某，王员外带到衙门上来，打他15大板，那个时候他说，那个时候王员外才讲，冤枉啊冤枉，大人我没有做那个叫做审判。但是呢，法国的制度就是这样，现在的阶段叫做调查。 调查是谁做的？是法庭做的。所以马来西亚政府的传媒每天告诉我们，他说没有审判，当然是没有审判。现在包大人正在调查案件，还没有到审判的阶段。如果包大人说要审判的时候，我们的首相给他抓到衙门上打50大板，那个才是，那个就是审判。